Okay, kita proceed dengan OT dulu. Okay, overtime dulu. Okay, overtime, this one. Okay, this one kami dah tambah baik lah. Maksudnya kami adjust kat sini, dekat file yang Cik Syuib bagi tu. Okay, yang kami explain ni, kalau misal kata bukan seperti apa yang Cik Syuib minta atau request, inform kami balik semula. Nanti kami akan take note lah, tengok balik. Okay. Okay, this one, okay. Okay, OT. Okay, kalau ikutkan penyerahan OT, okay, dia adalah automatic link dengan workday. This one, workday, kalau Cik Syuib perasan, kami ada explain dekat video demo, dia ada satu bahagian dekat sini, dia ada bahagian OT. Okay, this one. Okay, yang ni dia akan automatic generate daripada OT punya page. Okay, overtime punya page. So maksud dekat sini dia akan ikut bulan tersebut. Katakan, okay, kita nak buka, okay, kita ambil bulan Ogos lah. Okay, Ogos kita nak buka untuk Izul ni. Okay, untuk Izul Ogos. So dia akan automatic generate yang Ogos sahaja. Okay, contoh date kita letak 1/8. So Ogos dia akan automatic generate berapa OT yang dia kena bayar. Okay, so kalau kami tengok yang file Cik Syuib hantar sebelum ni kat kami, file ni dia tak ada, maksud dia kita panggil apa, dia punya formula dah lari sikit. Maksud dia kami tak pasti, mungkin ada buat adjustment. So kami dah fix that apa formula. So maksud dia fix dah balik lah. Dia recall balik recall back balik daripada OT tu. So dia akan dapat kat sini lah. Okay, so that's why yang bila Cik Syuib tanya nak masukkan pukul berapa timing dia. So first, memang time dia akan ikut staff in out dulu. So maksud dia untuk yang ni kira untuk permanent untuk worker staff lah, permanent staff. Permanent staff, so maksud dia katakan okay, pukul 8 sehingga 6. So 8 hingga 6 dia masuk. So selebihnya tu, kalau lebih daripada tu, kita note sebagai OT dia lah. So kira contoh kalau kat sini kita pergi OT untuk Izul 6 hingga 9. So 3 jam. Okay, 3 jam, price per day berapa. So bahagilah, kita just key in lah kat sini. Maksud dia user yang kena key in kan, key in kan kat sini. So nanti dia punya pengiraan, okay, kat ni overtime pay rate ni, pengiraan dia adalah price per day. Okay, this one kali dengan standard hour berapa. Okay, so 865 dia kira pada 1 jam. 1 jam dia bekerja adalah kiraannya RM8.65. Okay, daripada price per day dia kerja tu. So maksud dia kalilah dengan berapa kita punya rate. Kita nak ratekan dia macam Cik Syuib request lah. Untuk masukkan OT rate dia ada 3 pilihan lah, 1.5, 2.0 dengan 3.0. Macam tu. So kalau kita adjust 1.5, so dia akan automatic berubah lah. Begitu juga dengan 2.0. So kira OT dia depends lah. Kalau user macam kata untuk Izu ni, kita charge dia untuk 1.5. So kat sini tak ada lagi lah rate tu, kita dah remove untuk kadar rate yang kita boleh set kat sini. Okay, yang ini adalah first untuk bahagian OT yang Cik Syuib request lah, this one. Okay, kira kita following this one lah kan, OT dia macam ni, dia akan kali dengan berapa jam dia OT. Itu untuk bahagian OT. Okay. Okay, and then untuk PH pula. Okay, PH yang macam kami ada send dekat Cik Syuib di senario. Okay, boleh baca dekat gambar tu. Okay, yang kami faham PH ni dia ada bayaran secara kali dengan 2 ataupun kali dengan 3 pada hari tersebut lah. Okay, contoh kalau misal kata kita ambil contoh kat sini, kita tengok kat sini. Okay, sign in out. Okay, dekat sini Izul ni, okay, katakan yang kami faham PH ni dia akan dikali dengan 2 sekiranya hari tersebut adalah hari PH, okay, public holiday, dan dia datang bekerja. Okay, so dia dibayar gaji kali dengan 2 lah, okay, pada hari tersebut. Okay, kalau katakan triple pula, triple adalah untuk isu dia cuti pada ketika itu, pada hari itu, tapi dia diarahkan untuk datang bekerja, and then dia dah dapat, okay, satu dia datang bekerja pada hari itu, pada hari rest day dia. Okay, so dia dibayar triple lah. So maksud dia hari dia cuti,
dan hari tu adalah PH. So dia dibayar triple. Okay, unless kalau katakan bos cakap, okay, Cik Syul cakap kat dia, awak datang bekerja, maksud dia Izu ni datang bekerja pada hari 31 bulan 8 ni, okay, Merdeka Day ni, dia datang bekerja, dia akan dibayar PH kali 2, tapi esok tu 1 bulan 9 dia adalah sebagai replacement leave. So kena note untuk replacement leave. Ni dia ada apa kita panggil, ada dia punya, kita panggil untuk pengiraan dia lah. Maksud dia contoh ikut kepada company lah. Misal kata company kata okay, kalau Izzul rest day dia jatuh hari cuti, hari dia cuti, so sama ada dua je, sama ada dibayar gaji triple, okay, so 1/9 dia akan datang biasa, ataupun 1/9 iaitu the next day, esok tu dia ganti. Maksud dia replacement leave, diberi cuti. So maksud dia tak perlu datang untuk hari seterusnya. So dia macam kita replace dengan hari dia bercuti pada hari ni yang dia kena datang lah, 31/8. So yang tu lah yang kami faham so far. So dekat sini so far kami masukkan, macam Cik Syul cakap nak masukkan PH kan. So kami boleh masukkan 2 PH kali 2 dengan PH kali 3. So maksud dia kat sini, biar untuk isu this one is better, dekat bahagian payslip dia akan jadi macam ni tau. Okay, this one. So okay, yang ni kita tak sentuh lagi. Okay, this one, total PH double ORP, total PH triple ORP. So okay, macam mana nak dapat ni, dia akan automatic generate daripada workday. Workday dekat sini kami boleh tambah baik lah. Ini cadangan kami is better, tambah baik selepas RL ni akan ada satu PH kali 2 dengan satu lagi PH kali 3. So maksud dekat sini, apa yang users adjust masukkan kat sini. So misal kata Izzul 31/8, okay, present datang hadir PH, kita nak pilih dia sama ada kali 2 ataupun kali 3. Kalau kali 2, so maksud dia kalau bukan hari bercuti tu lah, so mungkin esok tak adalah replacement punya isu kan. Kalau misal kata kita assume dia bukan hari dia cuti lah, so memang dia datang bekerja, PH dia kena datang bekerja kan. Okay, so kali dengan 2 je lah. So nanti dekat workday dia akan automatic generate 1, dia hadir pada untuk bulan 8 lah pengiraan gaji dia. Okay, kalau 3, kalau kita note has dia punya triple lah, kita bayar sebab hari tu adalah hari dia off day kan. Okay, so nanti dekat sistem dia akan kira kat sini kali dengan 3. So then bila kali ketiga 3, maksud dia kita ambil contoh, kita ambil contoh kat sini okay, 1002, so 24 hari. So bahagi-bahagi, okay, kita tengok kat sini. Okay, price per day dia satu hari dia bekerja adalah RM50 24 hari ni. Okay, 24 hari ni of course akan ada satu hari PH kan. Okay, PH tu so means kalau kita set dia triple, so dia akan dapat 150 lah, 50 kali 3. Kalau double saja, so kita note kat sini as a double, okay, kali dengan 2. So means dekat workday dia akan jadi 100 saja, sebab 50 kali 2 100. So kat sini bila pergi payslip dia akan automatic generate. Kalau kita pilih double, dia akan keluar kat sini. Kalau triple, dia akan keluar kat sini. So nanti dia akan jadi 1 kat sini lah. Macam tu. Macam tu lah dia punya flow dia. So yang ini yang kami nampak so far daripada request Cik Shoaib ni. Okay, nanti inform kat kami balik yang untuk kedua ni, PH dengan overtime dulu. Okay, thank you. Okay guys, jangan lupa klik button subscribe, like video kami ni dan share dengan member anda yang lain, okay? Gracias!